Malaysia melangkah ke era baharu pertahanan negara. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Dasar Industri Pertahanan Negara (DIPN), satu dasar yang sekian lama tertangguh, kini menjadi kenyataan. Anwar menegaskan, DIPN bukan sekadar dokumen, tetapi strategi untuk memperkukuh keselamatan negara, memulihkan keyakinan terhadap sektor pertahanan dan membina industri tempatan yang berwibawa serta berintegriti. DIPN digerakkan berasaskan 4 tonggak utama: pengukuhan tadbir urus dan institusi, pembangunan keupayaan teknologi, pemantapan ekosistem serta rantaian bekalan tempatan, peningkatan daya saing global dan ekspor. Matlamatnya jelas, menjadikan Malaysia bukan sahaja pengguna, tetapi juga pengeluar teknologi pertahanan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dengan DIPN, Malaysia bukan sekadar memperkukuh benteng keselamatan, tetapi membuka peluang ekonomi baharu untuk industri tempatan. Satu langkah strategik demi masa depan negara. Tumpuan kita termasuk atau bermula dengan pengukuhan tadbir urus dan institusi yang selalu saya tekankan bermula dengan tata kelola yang baik, katanya. Anwar berkata pelaksanaan DIPN mesti berteraskan integriti dan tata kelola yang baik, khususnya dalam menangani isu rasuah dan penyelewengan yang pernah mencemarkan imej sektor pertahanan, serta menegaskan bahawa segelintir isu yang masih dalam siasatan tidak harus mencoreng keseluruhan imej ATM.